Man, aku nak bawa kau satu kedai ni, Kairos Kebab. Apa tu? Kau ada RM30? Ada? Okay. RM30? Dengan RM30 kau ni, ada macam-macam menu kau boleh dapat dengan RM30 ni. Okey, jom. Inilah yang menu RM30 tu. Ni yang RM30 tadi Betul. Kebab man. Mix kebab Betul. Dalam ada apa? Dalam dia ada lamb, separuh beef man. Kau tengok dia punya kebab man. Memang Ui. besar lagi. Kebab besar, Mat. Betul. Ni dalam dia. Tengok man. Berasap, Mat. Besar man. Ada lamb dengan beef Betul, ada lamb dengan beef. Bismillah. Tak? Oi, sedap man. Kau tengok dia punya inci man. Ha. Tebal-tebal man. Kebab yang style Melayu punya. Betul. Dan dia tak kedekut. Kedua ni kita ada crispy chicken fillet man. Yang ni chicken fillet. Betul, Yang ada cheese dalam. Dia ada mayonnaise dengan cheese. Okey. Tengok sikit dia ni. Oh, yang ni chicken fillet. Betul. Biar aku rasa dulu ah. Rasa dulu. Bismillah. Mak ngam mak. Sedap man. Yang mula budak suka. Dia ada mashed potato man. Yang ni mashed potato. Kita tengok dalam dia dulu. Di dalam dia Potato dia macam mana man. Oh. Macam. Sedap Tak berkata man. Makan semua benda ni mesti kena dengan ada air man. Ni air apa ni? Ni air pink lemonade man. Oh. Dia just nice orang kata. Tak manis lah. Yang kau makan semua ni RM30 je kan? RM30 je man. Nak cari kedai ni senang je man. Apa dulu? Dekat Kairos Kebab, dekat Sogo. Dekat Sogo KL Betul, ada 6 cawangan. Kau ada apa-apa nak tanya lagi Tak tak? ada lah. Kau makan lah. Aku makan dulu Ha. Teruk bukan.